宿命に向かい合う時が来た。ここからは光を背負って暗闇へ突き進んでゆく。きっと誰かが待っている声がする。遥か彼方に続いてる銀河、青く輝く腕の光に正義を誓う。君の名はウルトラマンゼロ。 Kali ini kita akan lihat bagaimana kemunculan perwira api iaitu Glenfire. Ini yang buat semangat saya membara. Planet cahaya itu adalah planet kediaman bagi kami semua, di mana para Ultraman telah diserang oleh pasukan Darklops. Untuk menyiasat siapakah dalang di sebalik serangan itu, saya telah dihantar ke hujung alam semesta sehingga ke dimensi asing seorang diri, di mana ketika itu keadaan di sana sedang bergolak. Di sana saya bertemu dengan adik-beradik yang berani, Ran dan Nao. Untuk menyelamatkan Ran dari maut, saya telah memilih untuk bersatu badan dengannya. Kamu percayalah pada saya. Saya dah janji dengan abang kamu. Saya akan jaga kamu. Saya percayakan awak. Kalau abang saya percayakan awak, saya pun akan percaya juga. Baik. Pertama kali, ia menyala. Ya ke? Ini adalah serpihan perisai Baraji. Perisai Baraji? Ya. Selama ni saya dan Abang Ran cuba nak cari perisai ni. Oh, macam tu ke? Perisai Baraji ni akan selamatkan alam semesta. Itulah legenda di planet kami. Sebab itulah saya yakin ia akan pertahankan kami dari Maharaja yang jahat iaitu Kaiser Belial tu. Kaiser Belial? Wah, hebatnya! Apa ni? Ini kristal emerald. Tengok, yang ni pun. Kami gunakannya. Tenaga yang tersimpan dalam kristal ni untuk kegunaan harian kami. Kalau macam tu, inilah benda yang dimasukkan dalam badan Darklops. Susah tau nak jumpa kristal yang besar macam ni. Alamak, mereka dah jumpa kita.
Apa benda ni? Ini kapal angkasa. Wah, ia terbuka. Awak ke yang menyelamatkan kami? Nama saya Now dan yang ni adalah abang saya, Zero. Terima kasih. Pemadaman memori dimulakan. Hentikannya, John Bot! Tapi Ini arahan beta. Cepat lepaskan mereka. Kamu berdua tak... Maafkan beta. Semua ni salah beta. sebagai ganti selamatkan mereka, memori mereka akan dipadamkan dan akan dihantar ke planet lain. Itu adalah janji kita. Tuan Putri kena bertanggungjawab. Itu beta tahu. Beta tak peduli. Awak ni siapa sebenarnya? Kenapa dari tadi suara pelik tu asyik panggil Tuan Putri? Sudahlah! Saya di perwira besi yang ditugaskan menjaga keluarga Diraja Esmeralda. Nama Esmeralda? saya Jen Jadi Bond. awak ni puteri planet Esmeralda ke? Kamu berdua dengar dulu cerita saya ni. Yang berdiri di hadapan kamu ni, Tuan Putri kedua keluarga Diraja, yaitu Esmeralda, Putri Emeranda Luludo Esmeralda. Planet kami juga telah diserang oleh Kaisar Belial. Sekarang ni beta bersama-sama dengan John Bird ni telah menyembunyikan diri sejak dari itu. Tuan Putri seorang saja? Ayah anda, bonda beta dan kekanda, juga penduduk planet, semuanya telah ditangkap. Jadi, tak ada seorang pun yang tinggal. Kalau macam tu, apa kata kita jadi kawan? Kita jadi kawan? Bila dah berkawan, Puteri tak kesorangan lagi. Adik, betul ke kamu nak berkawan dengan beta? Dah tentulah. Abang pun kan? Ya, Ia bercahaya lagi. tak salah lagi. Ini mesti Belial tu. Yang terbakar tu, Esmeralda ke? Planet Esmeralda tu adalah planet yang memiliki kristal emerald berketulinan tinggi. Kaisar Belial pula telah merampas sumber tenaga kami untuk mencipta askar-askarnya.
Askar Belial pula tak henti-henti menyerang setiap planet yang ada di alam semesta ini. Saya nak tahu mana Belial, biar saya pergi tewaskan dia. Buka pintu ni! Apa yang abang cuba buat ni? Kami tak dapat nak mengesan di mana dia berada sekarang. Zero, kamu ni sebenarnya siapa? Belial tu sama dengan saya, makhluk dimensi asing. Dia juga puak yang sama dengan saya. Badan saya ni pun saya pinjam dari Abang Nau. Saya sebenarnya perwira Ultra dari planet cahaya. Awak perwira Ultra? Abang, kita berdua kan nak pergi cari perisai Baraji. Kenapa tiba-tiba nak pergi lawan dia pula? Abang tahu tak, dia tu bukannya seorang saja. Dia ada ramai lagi orang-orang bawahan dia. Abang pun dah tengok tadi kan? Mustahil abang seorang boleh tewaskan dia sendiri. Kita kena cari perisai Baraji tu dulu. Nau, Perisai Baraji itu adalah legenda yang kamu sebutkan tadi kan? Kamu yakin ke benda yang tak tahu asal-usulnya itu boleh selamatkan alam semesta kita? Bolehkah awak tewaskan Belial? Boleh. Saya yakin boleh. Sebab ayah saya yang cakap macam tu. Tapi itu kita tak pasti lagi. Awak ingat saya ni penipu ke? saya percaya cakap Nau ni. Mari kita cari perisai Baraji. Ya, mari. Beta juga akan ikut kamu berdua. Itu saya tak setuju. Tugas saya adalah memastikan keselamatan Tuan Putri. Tolonglah. Sebab saya nak bantu kawan-kawan saya juga. Terima kasih ya, John Bird. Saya hanya menurut perintah. Mari pergi. Macam mana nak cari perisai tu? Yang tahu pasal perisai tu dah tentulah Lanun Api. Lanun Api adalah kumpulan manusia yang cintakan kebebasannya mengembara ke seluruh pelosok alam semesta tanpa terikat kepada sesiapa. Diketuai oleh 3 orang adik-beradik Lanun yang licik. Mereka menentang tentera Belial dan merampas kristal emerald dari mereka. Itu mereka. Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman Jade Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! Itu mereka. Ini adalah kapal Lanun, yaitu Avantgarde. Yang ini pula adalah penjaga mereka, Perwira Api Glenfire. Yo, Kapten! Kenalkan, kami adalah Lanun 3 beradik. Garo! Kira! Guru! Nampaknya di lautan kita tu ada orang yang pelik lah. Mereka tak nampak macam orang tentera Belial pun. Berani mereka masuk tak buka kasut masa kita tak ada di sini. Awak ni siapa, ha? Cepat cakap sebelum saya bakar jadi ayam bakar. Kalau tak nak, cepat keluar dari sini. Ayam bakar? Saya kata cepat keluar. Kita beri salam dulu.
Lepas tu baru kita berbincang. Serahkan hal ni pada saya. Abang? Ya! Awak ni Darklops Belial ke, ha? Bukan. Saya adalah Zero. Ultraman Zero. Itu Zero ke? Ya, betul. Saya bukan musuh awak lah. Dengar dulu cerita kami. Diamlah! Nah! Fire! Yeah! Saya hanya dengar cakap lawan saya yang saya akui saja. Marilah. Ish. Nampaknya dah tak ada cara lain. Sedia. Seranglah! Tak guna awak tiru gaya saya ya. Baiklah, awak rasakan ni. Tak guna. Awak nak cabar saya ya? Ya! Oi! Tolong lepaskan saya lah! Bahaya! Lepaskan saya! Hebatnya. Aduh! Sakitnya! Hebatnya pertandingan mereka. Dah lama saya tak bersemangat macam ni! Kedua-duanya boleh tahan hebat. Teruskan! Hei, seranglah! Sekarang awak dah sedia nak dengar cerita saya tak? Sebenarnya, kami kemari sebab nak cari perisai Baraji. Ha? Perisai Baraji awak kata? Tolong beritahu di mana perisai itu. Kami nak guna untuk tewaskan Belial. Kalau nak tahu perisai Baraji itu, tak boleh guna kalau tak ada serpihan yang boleh leraikan kunci dia. Bukannya kita semua ada harapan pun. Harapan kita sebenarnya masih ada. Ia di sana. Ayam bakar tu? Kecemasan. Tentera Belial dikesan. Awak ada di sini rupanya, Lanun Api. Saya Dagon, pegawai Turus Kegelapan, Tentera Empire Belial. Kami datang menghapuskan si bebal yang berani menentang kami. Serang! Yo, Kapten! Rasanya tempat ni dah tak selamat lagi. Selalunya Lanun Api. Takkan melarikan diri! Dari peperangan. Ya, betul tu. Baiklah, kalau macam tu, saya akan uruskan. Awak tak perlu pergi. Ha? Satu hari nanti akan tiba juga masanya.
Bila awak dah betul-betul dah sedia, mahu gunakan kuasa awak tu. Apa Kapten cakap ni? Sekarang awak pergi dengan mereka. Dan juga beritahu mereka di mana boleh jumpa perisai Baraji itu. Tolong tunggu sekejap. Jaga diri baik-baik. Oi, Kapten! Tunggu! Agaknya bila masanya saya perlukan kuasa saya. Oi, lembah! Apa yang awak tunggu lagi tu? Fire stick! Kenapa awak nak selamatkan kami? Sebab awak pun menentang Belial macam kami juga. Oh. Boleh tahan juga kuasa kamu tu ya? Tak guna. Oi, awak tak apa-apa? Awak nampak macam dah lemah. Hei, abang! Armada mereka dah dekat. Kita kena pergi dari sini. Pergi dari sini, Zero. Dan Kapten semua pun bersedia untuk lompatan. Biar saya saja yang hapuskan mereka semua sekaligus. Fire! Apa yang awak nak buat tu? Datang dah! Lautan angkasa Nitro Metana di mana kestabilannya dikekalkan oleh medan magnet. Grandfire berniat untuk letupkan kawasan ini dengan menggunakan api yang ada di badannya. Perisai Baraji itu terdapat di planet Cermin. Ada di planet Cermin? Ya, cari penduduk 2 dimensi. Nama saya adalah Grandfire. Rupanya seronok juga ada kawan-kawannya. Saya rasa gembira. Jangan! Ya! Budak tu memang tak guna. Saya dan juga Grandfire adalah kawan sehati dan sejiwa. Walaupun cara dia agak kasar dan susah untuk orang lain ikut cara dia, tapi kami berdua kawan tetap kawan. Episod seterusnya kita akan bertemu Mirror Knight. Ya! Nah, jangan hampakan saya. Perisai Baraji rupanya berada di planet Cermin. Tapi di sana juga tinggalnya Mirror Knight Kesatria yang telah dikuasai oleh kuasa jahat Belial. Episod seterusnya dalam Ultraman Zero The Chronicle, Ultraman Zero The Movie, The Revenge of Belial Kesatria Cermin. 地球の平和のために立ち上がった光の巨人。今ウルトラマンアークの想像力が新たな未来をつなぐ。
円谷プロ造形部 LSS の全面監修により最高峰の造形が実現。細かな瞳の表現や幅広い可動域による迫力のポージングなど、強さと美しさをこだわり抜いたウルトラマンアークがここに誕生。さらにウルトラマンアークには欠かせないアーマー乾燥ギミックを実現。ソリスアーマーをはじめルーナアーマーなど、君の手のひらでウルトラマンアークが究極の進化を遂げる。未来を変えるのはその一瞬のひらめき。今こそ君の想像力を解き放て。 SH フィギュアーツウルトラマンアーク9月発売予定。 SNS もチェック。みんな見てくれてありがとな。ここを押してチャンネル登録するといいことがあるんだぜ。よろしくな。